Selamat kembali ke podcast Fadil Digital. Episod kali ni kita nak sembang pasal satu topik yang selalu jadi perdebatan hangat dalam dunia jualan dan pemasaran. Anda rasa manusia membeli sebab emosi ke sebab logik? Bersama kawan saya ni, pakar copywriting. Bukan pakar, cuma berkongsi je. Baik, soalan ni memang klasik. Ramai pemilik bisnes ingat pelanggan mereka beli sebab spesifikasi produk yang hebat. Itu logik. Sebenarnya, manusia membeli didorong oleh emosi. Logik itu penting, tapi tanpa emosi, prospek takkan menggerakkan tangan mereka untuk klik butang beli. Tapi takkanlah sampai macam tu sekali. Kalau barang keperluan yang membosankan pun guna emosi juga ke? Ya, dalam sains psikologi, benda ni ada bukti yang sangat kukuh. Ada satu kajian terkenal oleh pakar neuroscience Antonio Damasio. Beliau mengkaji pesakit yang mengalami kerosakan pada bahagian otak yang memproses emosi, manakala bahagian otak logik mereka berfungsi dengan sempurna. Tahu tak apa jadi? Pesakit-pesakit ni langsung tak mampu nak buat keputusan, walaupun keputusan sekecil nak makan kat mana atau nak guna pen warna apa. Kajian ni membuktikan fungsi logik cuma boleh menyenaraikan pilihan, tetapi emosi yang sebenarnya membuat keputusan. Malah, Profesor Jared Zaltman dari Harvard juga menyatakan bahawa 95% keputusan membeli manusia sebenarnya berlaku di minda bawah sedar, iaitu tempat emosi kita berada. Wow, maknanya kalau ayat copywriting kita penuh dengan fakta, nombor dan spesifikasi teknikal semata-mata, prospek cuma akan anggap produk tu bagus tapi mereka tak ada rasa nak beli sekarang juga. Tepat sekali. Prospek akan krik-krik. Jadi, rahsia copywriting yang menukarkan pembaca kepada pembeli adalah dengan menyentuh emosi mereka dahulu sebagai hook. Kemudian, baru kita hidangkan logik sebagai sandaran. Okey, baik. Nanti next episode kita bincang lagi pasal emosi ni. Saya yakin pendengar dah mula faham peranan emosi pembeli. Jumpa lagi nanti di episod akan datang.